pada masa itu kuasai hampir seluruh rantau. Macam mana sebuah kota yang begitu suci boleh jatuh dengan begitu mudah kepada penceroboh dari jauh? Jawapannya sebenarnya ringkas je, tapi tragik. Perpecahan. Waktu ancaman luar makin dekat, para pemerintah Islam pula sibuk bergaduh sama sendiri, berebut kuasa, berebut kekayaan. Perpecahan inilah yang membutakan mereka. Ketiadaan kesatuan inilah yang membuka pintu gerbang Baitul Maqdis kepada musuh. Satu pengajaran yang kalau kita fikir-fikirkan masih relevan sampai ke hari ini. Tapi, dari kekosongan kepimpinan inilah, seorang wira akan bangkit. Seorang lelaki yang tak dilahirkan untuk memerintah, tapi seolah-olah ditakdirkan untuk menyatukan dengan satu misi yang membara dalam jiwa. Namanya Yusuf, tapi dunia akan kenal dia sebagai Salahuddin. Dia bukan putera raja, tapi seorang askar yang menimba ilmu di bawah mentornya, Nur al-Din. Di Mesir, dia buktikan yang dia bukan sahaja seorang jenderal yang hebat, tapi juga seorang ahli politik yang bijak.